Okey. Masuk wait, nak selfie. Cepi. Mama rapat sikit. 2, 3. Video tu video. Tengok muka. Asyik nyaman sangat sikit. Okay abang boleh keluar bang. Your bag. Bag. Mama. Come. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita pagi ni kita nak ride ke Terengganu, tapi kita akan ada few pit stop bersama dengan motor baru. Moda Sporter S. Baru ambil, panas lagi. Okay, so kita straight pergi ke Lemah Tok Ki.
Kita sekarang ni dah sampai dekat persimpangan Seri Jaya, nak menghala ke RNR Perasing. Hari ni kita ride 3 biji motor, 1 biji support car. Semua family ride. Ini wife saya, belakang adik ipar saya, belakang sekali anak saya. Support car tak nampak, support car belakang lagi. So, cuaca ini agak okey. Agak kata matahari agak kata membantu jugalah. Cantik. Cuaca pun orang kata panas-panas suam. Tak hujan tapi depan tu nampak macam awan dah start mendung lah. So kita ni ada lebih kurang 72 kilo untuk sampai ke RNR Perasing. So sampai RNR Perasing ni kita akan berhenti untuk makan, untuk solat, untuk rehat-rehat sekejap sebelum kita start balik kita punya journey ke Kuala Terengganu. Sekarang ni jam dah menunjuk tepat pukul 12 tengah hari. Bukan 12 tengah hari. Sekarang ni pukul 11.18 pagi, 23 bulan Disember 2025. Dijangka sampai dekat RNR Perasing pukul 12 tengah hari. Lagi 42 minit insyaAllah. Ya, parking situ lah, redup sikit lah. Parking tu situ, redup sikit. Oh, parking situ lah. Sakit motor. Ni kalau ada kembar suruh dia pijak belakang sedap ni. Oh. Oh, main drone ni ya. Acik tu main drone. Oh. Kelah demo. Yo pula apa ni? Nak kena bertungkul lumus nak sampai ke Kota Baru. Tak jauh lah sini lah. Sini Kota Baru. Apa? Sini Kota Baru tak jauh lah. Jauh lagi. Jauh lagi. Ada dalam 2 jam setengah. Kalau kereta. Kalau motor 2 jam lah. Tak sampai kot. Tak sampai kot gitu lah.
Ya ayo, vitamin C. Nak, jap. Jaga tu. Kakak sampai belum bang? Cuba kakak abang kau ya. Vitamin C tu. Hydrate balik badan. So macam mana you punya review? Motor ni? Ha. Sedap. Tak Tak Ketat lah, you. Orang ketuk macam dalam kepala you memang expect lah. Gegar, ni. Tapi semua yang you tolerable lah. macam kan. Lepas tu orang nak expect atas 150. You tak bawa atas 150 sangat. Betul kan tadi? Betul kan? Macam tak logik alasan atas 150 gegar. 750 pun tak bawa 150 lock situ. Relax kan santai. Itu pasal tu dia. Semua duk bonus. Atas 150 gegar. Benda tu. Eh. You tak boleh terima. Lagi berapa kilo dah? Dia sejuk. Ui, menyegarkan. Abang, Baik tak, abang. baik? Vitamin C bang, minum. Nak bawa motor laju, beli Superbike. Itu pasal Aizu tak faham. Nak skuter main secara skuter. Betul, kalau dia orang punya idea yang kalau komen yang atas 150 gegar, you tak terima lah. Tapi yang gegar ni memang tak boleh terima sangat lah. Gegar Lepas tu dia betul. potong. Lepas tu dia orang potong. Tapi dia macam mana juga? Ni pemasangan ni Boleh sini. lipat je lah. Boleh lipat. Mana? Tu dah. Pakai atas. Tak ingat. Nanti dia buat balik. Ni Aziz, bukan gegar di sini. Ni. Penyambungan di sini. Oh. Ni kan boleh kontrol. Sini yang gegar. Sini tak gegar pun. Tak ada pun gegar nampak ni. Sini. Ni lah. Boleh turun naik ya? Boleh. Tapi dia punya ketat betul. Ni Asu naikkan dah. Sebab apa cakap kena muka betul lah. Asu pun naikkan. Okey lah. Dia naik kena kepala. Dia dah letih tu. Dia tak kena. Betul. Ni pun cacing kat dia. Cuba. Biasa ni. Tak boleh tarik lah. Ada. Tu. Oh ni tinggi lagi. Paling tinggi. Tu paling tinggi dia. Tadi macam rendah sikit. Max. Lepas tu you pasang pula yang auto dia ni tu naik tu. Oi, ada kan? Ada. Ada orang pasang dah. Ha. Dia ni auto. RM3 je. Ha. Apa dia? Benda ni boleh dia turun naik? Dia boleh yang auto. Pasang kat sini dekat ni. Wah. Boleh spend tu nanti. RM3 affordable lagi untuk buat benda ni. Sebab bazir tenaga ni nak tekan-tekan ni. Tengah jalan sini. Dah terjalan kan? Tengah naik. Oh, Oi, Cantik tu. Tuan, dah pasang nanti buat video. Banyak sangat benda nak buat tapi kan. Tak boleh slow-slow lah. Enjoy dulu yang stok tu. Enjoy dulu. Cakap Enjoy stok pun dulu. dah 150. Bahal. Stok unit 150 keluar kilang ke? 150. Tadi Asyik baca 150. Kejayah ni. Kejayah bapak ni. Wah, saya dapat 150. Afiq tinggal belakang. Tak lepas. Paling pun 1.3. Check in. Bagi tahu besok. Sampai dah Kuala Terengganu. Gambar je ni. Check in. Background situ lah. Oh, dia orang tekan. Bang. You motor-motor sekali. Ya betul. Ni. Tu dia nampak motor tu. Betul juga. Motor ISU tak ada. Ni yang rantai pak. Tak ada. Termometer. Tu siapa dah baca? Sini lah. Baik lah. Main bunyi pula burung. Nampak kakak. Ha? Dia nampak kakak. Tak Kaca tidur. Saksi Kaca. Aku sama begini. Tadi buat ada. Tak, dia tak sihat ni. Dalam masjid kan. Jauh ke? Kaca Jauh. orang dah homo. Jauh ya Kaca. Tadi jauh dah dia. Tu ada tanda sana tu. Tanah Sawam. Ada. Ni tepi mi tarik barakan memang kereta.
الصلاة Nama tak? استووا استقيموا اعتدلوا هذا بين المناقب والأقدام فاتقوا الصلاة والرفق تنصر Mana hati nak kenal الله أكبر Dah sini lah tu. Belah motor isi. Motor isi tak nampak. Nampak. Yelah. Masjid Kristal. Ini jambatan Kuala Terengganu ni. Tadi kita dah berpecah dengan Dr. Nasrul. Dia straight balik ke Kota Baru. Kita pula nak mencari homestay yang kita booking tu. So sekarang tinggal 2 biji jentera, 3 biji lah, 2 biji motor, 1 biji kereta. Pelaya 4.4 kilo bang. 4.4 kilo. Kita buat santai je lah. Santai je. Balik ni kita nak mandi-mandi, rest kejap. Lepas solat maghrib, baru kita keluar pergi cari makan malam, InsyaAllah. Makan ikan